Assalamualaikum and good morning. Okay, this one from Yamaha. Buka ah. Buka plug dia. Jangan dia punya ni sekali tu simpan lagi. This one from Shopee too, but original. Buka. Ini dia boleh masuk dalam ni. Okay. Alamat ini sepatutnya tu tiap yang sepetih pula tak baik. ESC ni original. Plug ESC ni berada dalam tu. Plug Yamaha ni berada dalam ni, masih dalam ni lagi. Okey. Biar 3 minit per 3 minit nak on tu awak tu. Okey. Belum on lagi. Padam. Bukan padam tu, padam ni. Ini NGK original punya ni. Dari Jepun juga. Tapi buatan Malaysia rasanya. Allah. Nak kata produk tak berfungsi boleh juga. Tak semestinya benda ni tak original. Okey, ni dia. Yang ni Yamaha punya. Okey. Yamaha. Ni pula habis ni, bukan main-main ni. Tapi tak boleh sampai rosak lubang dia. Rosak lubang dia tu pula. Okey. Nak bukti betul. On pun dah bukti. Tak apa. Dia hampir nak hidup tapi memang itu semua. Memang dia masalah sikit. Ayah, 2 minit 50. Okey. Padam Nanti mana boleh padam 3 minit. Dia nak hidup sama gitu tapi tak hidup sebab dia bukan high power. Dia khas untuk high power. Tak boleh. Jangan padam. Tak. Nak putih habis ni. Habis nama muka aku sikit masuk. Ni dia. Letak balik yang NGK original ni. NGK original. Dua-dua Yamaha dengan ni dua-dua Jepun lah ke. Tapi ada original, ada yang tak masuk benang ni. Pastikan benang betul-betul masuk dulu. Mula pulah guna tangan dulu tahu. Pulah pakai tangan ni. Bismillah. Kalau awal-awal pakai binatang ni habis lah. Bismillah. Bismillah. Agak tak mau kita tu. Bismillah. Dia tendang lah. Okey Tapi ini masa carburetor tak masalah. Jangan hidup. Kita menjadi carburetor kita beli plug. Dah. Nanti. Inilah plug yang nak dipulangkan. Dia original ke tak original. Kalau tak di tu cakap ini adalah tak berfungsi, habis cerita. Terima kasih. Padam. Tengok video habis ni. Ni
Ni pelak-pelak ni sekali. Pelak-pelak ni sekali ni. Padam. 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 Padam tu sih.